Oh my god. Idola saya. Okey, aku buka Anti Toxic Club. Sikit lagi. Yes. Aku baru berhenti dekat CP tadi. Solat subuh semua dah settle. Lepas tu kita sambung. Sekarang kilo ke 23. Sorry, 24. Belum lagi. Mukadimah. Crazy coy. Sunrise kat sana kan. Tengok pecah dia. Pecah lagi. Pagi je lagi. Pagi. Aku lagi suka. Oh my god. Idola saya. Keep going. Come on bang. Yes. This man. Oh. Juga kembali. Bro. Ni apa ni? Bukit woi. Ni Bukit Melati. Monkey Hill Monkey. Baik. Kau duduk. Duduk. Pak. Okey, aku buka Anti Toxic Club. Come on. Trail run ni anti toxic club. Trail je. Hanya pace 14 je. Dia terima bawah pace. Bawah tak boleh. Sorry. Morning, selamat pagi Malaysia. Hello. Morning. Morning. Let's go. Sikit lagi. Yes. Yeah. Nasib baik bukan 001. Habis. Okey, selamat pagi. Selamat pagi. Aku dah bloated. Tapi aku shock sebab aku makan tebikai kot kat CP tadi. Masalahnya CP tebikai tu favourite food aku. Kalau tak makan rugi lah kan. Nasib baik ada Yadom. Peneman. Okay, bagilah lagi pacang. Habiskan terus CG. So kalau dah dekat dengkil, confirm lah ladang sawit. Sekarang ada kat ladang sawit. Taking wave. Nama siapa bro? Siong. Siong ah. Ya. Banyak chill hari ni. Hari ni kita chill je. Patah balik geng. Dekat depan tu tak ada orang jaga. Untuk 55 dengan 35. So kita orang lari road 35. Sian lah. Akak dia adalah potential blessing. Tak ada orang lintas depan dia. So we are back on the track. Mantap. Sesat tadi. Berapa kilo kan Ustaz? Tak tahu lah satu kot. Tapi alhamdulillah, itulah lumrah trail. Tetap kena moving forward
So kita dah sampai ke CP3. Alhamdulillah, kita review dulu dengan bubur. Aku memang lapar daripada dalam hutan tadi. Nasib baik aku tak makan je dah-dahan dekat situ. Mandi ais tak? Ha? Mana ni? Tolong. Okay, so. Gravel. Oh, dah cepat lah. Ni ada lagi berapa cepat? Second lah CP duduk. Jangan duduk mana ni. Ada kepala duduk mana. Duduk ya. Duduk mana. Nak mandi pun boleh. Kita nak isi ais kat sini kan? Kat tengkuk. Betul. Tu yang senang minta tolong. Kita kena kejar sebelum ke 12. Ya. Kalau kata nak panas. Mana nak kerja? Oh ya. Lagi 17 kilo nak habis. So kita jalan je. Vibe UTMB tu ada terowong mat. Ha. Mat. Ada terowong mat. Baik tu. Alright. Kira sekarang 9 jam 42 minit. Lagi aku rasa bawah daripada 10 kilo lagi. Tapi aku dah malas nak lari sebenarnya. Sebab tak ada orang nak tagging. Bosan. Sangat bosan tu kalau lari seorang-seorang. Depan tak ada orang, belakang tak ada orang. Elok aku ngaik dulu lah sawit. Sementara tunggu orang belakang ni. Memang jahat dia buat CP kat situ. Kau tengok berapa jauh aku kena lari. Hujung sana. Kau dah start nampak CP tau. Harapan. Damn. Tapi best sini ada cola. Oasis tak ada cola. Aku tak sabar. Aku tak sabar nak sampai. Dah sampai CP5. Jumpa kawan-kawan. So aku nak rehat malam vlog. Makan, nak melantak sebelum aku hadap the last final bukit. Awal tahun try lah. Ciao. Kawan-kawan,
Malaysia boleh. Ni gambar. Nah. Salah satu je. Mesti. Tak ada dah. Bye bye. 300 meter lagi sebelum ke finish line. Lagi 15 minit nak COT abang Kam. Okay, thank you. Thank Come you on. jadi. Thank you jadi peser. Tak ada hal. Ha. Okay, kita lari sikit boleh? Ke tak lah? Boleh lah kot. Boleh sikit je. Slow. Slow, steady je. Oh abang, sikit lagi, sikit lagi. Okey, kita akan teruskan dengan kategori 35 km. Go abang, go. Get your time. Dan kita menjemput CEO Sport Asia, Encik Nazir, untuk berada di atas pentas for prize giving ceremony for 35 km. Dijemput Encik Nazir dan juga diiringi dengan Encik Amir. Ayo, 35 km participants. Alright, let's go. Alright, we will go for the 3 women veteran first. Tak bang. Di tempat yang ke-10, tangan kita. Congratulations. Thank you. Ya. Okay. Nanti kalau saya message. Boleh, tak ada masalah. Kawan tu jap. Baik. Membawa pulang kopi, energy drink dan juga kopi dah tamat. Semua ada? Tak ada? Okey, seterusnya. Okey. Laju. Kau korang tapau. Harap nama aku kau, Nurul Jannah. Baik Tak gila scan. diorang. Yup, tu je. Tunggu melatih Ultra 2025. So aku rasa aku kena review yang event ni antara event yang aku paling suka. Aku suka sebab satu, dia punya route dia kurang jalan raya tau. So aku boleh cakap dalam 15 ke 10% je jalan raya. So yang lain tu semua kena masuk bukit, kena masuk hutan. So best lah kat situ. Dia ditemani bulan-bulan semua. So okey, tak ada hal. Satu lagi dari segi CP bagi aku top notch lah. Sebab kru-kru kat sana diorang bantu runner-runner kat sana. So makanan dia pun semua okey. Cuma satu je houseboat kok. Bukan tak suka lah, tapi tak kick macam Coca-Cola biasa. Daripada segi cuaca, alhamdulillah cuaca waktu tu memang sangat-sangat mendung. Awan pun sangat membantu. So bagi aku tak terlalu hard lah. Sebab cuaca sangat-sangat membantu dengan bulan mengambang waktu malam. So tak payah pakai headlamp pun tak apa. You just lari without pakai headlamp. Daripada segi route tagging, direction, bagi aku mungkin organizer boleh untuk tahun depan mungkin boleh buat improvement sikit daripada segi tagging punya direction lah. Sebab banyak juga orang sesat. Macam aku dah 4 kali macam tu sesat kot. Tapi tu tak ada masalah sebab maybe yalah itu first edition diorang. Lagipun mungkin tahun depan akan ada improvement lah daripada segi tagging. Yang lain overall bagi aku memang sangat okey. InsyaAllah kalau aku ada peluang, aku mungkin akan join lagi untuk tahun depan. Kalau ada kategori upgrade pun aku akan upgrade. Sebab memang route dia memang best. View memang sangat cantik. Okay, so yang mana tengok video ni, korang jangan lupa subscribe, like dan juga komen kat channel bawah. So thank you guys. So thank you for watching. Bye.